Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung perbincangan kitab Zadul Ma'ad susunan Ibnu Qayyim. Perbincangan kita pada pagi ini masih lagi di bawah fasal al-ikhtiyar dalun ala rububiyatillah pada muka surat 43 tu. Tu di bawah tajuk itu lagi. Cuma kita nak sambung perbincangannya pada muka surat 48. Jadi tajuk ini, bawah tajuk ini berkait dengan al-ikhtiyar. Ikhtiyar ni maknanya pilihan atau pemilihan Allah, mana hak memilih untuk mengangkat darjat makhluk yang Allah cipta, sama ada makhluk mukallaf ataupun mana-mana makhluk. Jadi bila Allah menciptakan, jadi dia sahaja berhak nak menentukan nilai tempat itu. Itu yang kita bincang. Dan hak memilih ini menunjukkan rububiyah Allah. Inilah hak kita panggil tauhid rububiyah itu. Hak kita bincang sebelum ni pergi kepada tajuk hak untuk sebagai sambungan pada pagi ini. Hak lepas hak kita bincang paling utamanya dari segi pilihan Allah untuk manusia ni daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ni akan ada manusia. Dan semua tu diciptakan oleh Allah. Jadi Allah menentukan dia nak lantik siapa dia jadi nabi, siapa dia jadi rasul, itu hak dia. Kita bincang sebelum ni bahawa orang Arab zaman Mekah ni pertikar pelantikan nabi. Dia pertika Nabi itu dilantik oleh Allah sebagai Nabi. Dia kata apa? Tidak apa-apa kita ni kaya lagi, ada pengikut lagi, lebih berpengalaman hidup lagi, macam-macam kelebihan-kelebihan dia nampak yang ada pada orang lain tak ada pada Nabi. Tiba-tiba lantik Nabi juga. Dia tak puas hati. Jadi hal kita nak bincang ni tauhid ni sebenarnya yang kita bincang dari sudut rububiyah. Bila Allah cipta makhluk, termasuk manusia, termasuk semua selain Allah tu dia panggil makhluk, maka hanya Allah saja berhak untuk menentukan. Kalau dalam konteks Nabi, siapa dia nak bui jadi Nabi untuk menggalas risalah tauhid. Tak ada siapa, tak boleh nak pertikar. Itu kita bincang dah sebelum. Dah ada beberapa perkara lain lah. Cumanya hari ni nak sambungnya, hak dia terjemah sini pemilihan tanah haram dan penjelasan tentang keistimewaannya. Kita kira di dunia, di bumi. Tak usah kira di langit. Betul, kita tak ambil kira lagi. Di dunia ni, makna kita kata satu dunia ni tanah. Bila kata tanah ni mana-mana pun tanah. Nanti kita kata bumi. Tiba-tiba Allah pilih. Dan dia saja berhak. Dan bila dia pilih, orang lain tidak boleh pertikar. Apa dia pilih kita demikian? Allah pilih dengan menentukan tanah haram sebagai tempat yang paling mempunyai keistimewaan berbanding dengan seluruh tanah dan bumi di dunia ni. Sehingga Abrahah pernah nak challenge, nak cabar dia nak buat di Yaman supaya orang pergi juga seperti mana orang pergi ke Mekah. Dia cuba nak memusnahkan Kaabah. Allah hanya hantar burung-burung kecil saja. Apa? Sebab Allah telah tentukan. Bahkan sekarang ni pun kalau ada orang buat, contoh kita kata Disneyland, kita kata tempat paling comel lah, atau mana lagi, orang tak pergi. Bila Allah pilih tanah haram, kita bagaimana Allah berikan keistimewaan kepada tanah haram. Ni hadirat, kita bukan hanya bincang dari segi cerita. Kita bukan hanya bincang dari segi maklumat-maklumat. Sebenarnya hak kita bincang ni adalah pengukuhan tauhid rububiyah. Itu sebenarnya. Pemilihan tanah haram dan penjelasan berdasar pada nas, bagaimana Allah beri nilai pada tanah haram itu sama ada melalui dalil Quran dan juga dalil hadis Nabi. Bila Allah sudah tentukan, Allah sudah pilih secara takdir dia, orang ni lebih, tak ada siapa dia boleh ubah tu. Akan lebih orang tu kukuh mana pun. Tu orang panggil kuasa mutlak, kuasa memilih.
Kita pun ada juga kuasa milih tetapi tidak mutlak. Kadang-kadang pilihan kita tak tepat. Kadang-kadang kita pilih baik lah ni. Memang orang kata baik, lepas tu jadi tak baik. Jadi berubah-ubah. Itu tanda makhluk lah tu. Itulah orang panggil sifat benda baru. Dia tidak kekal. Ni naknya bila Allah SWT tentukan tanah hari, tanah terbaik, sampai kiamat akan berlaku. Contoh lainnya adalah Allah SWT memilih yang terbaik dan paling mulia di antara tempat-tempat dan negeri-negeri. Dan tempat itu atau negeri itu tidak lain, ianya adalah tanah haram, Baitullah, Makkahul Mukarramah itu. Dulu dikenal sebagai Wadil Qura itu. Dijadikan sesungguhnya Allah SWT memilihnya untuk nabinya. Nabi kita lahir situ, membesar situ dan beroperasi mengembangkan tauhid 13 tahun dengan penuh cabaran dan tribulasi yang dihadapi. Makkah. Dan disitulah juga lahir tokoh-tokoh Islam yang bergabung dengan Nabi menjawab adalah sistem pemerintahan politik di Madinah. Sehingga Pokok Ansar kata kita nak duduk di bawah menteri-menteri ni, kita pergi pada Muhajirin, kita nak duduk bawah dia. Apa tu? Sebab mereka mengakui bahawa golongan Muhajirin telah berjaya melepasi ujian Allah 13 tahun. Abdurrahman bin Auf ni tinggal harta bukan sikit. Bina semula kekayaan di Madinah. Sanggup kau kita? Ialah bitis 50 ya, ingat lagi. Sahabat ni bukan main. Kalau tanah haram, pilih Allah sahabat juga mukhtar. Pilih Tuhan juga. Baik, cuba kita tengok ni. Jadi Allah pilih tanah haram ni untuk Nabi dia. Padahal tempat ni paling tidak terkenal. Tak terkenal, tak ada apa. Kalau tidak ada air Zamzam, tidak ada Kaabah tu dah. Tak ada apa. Katakanlah masa tu Kaabah ada. Dan Nabi lahir Kaabah ada zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi tidaklah semakmur selepas Nabi istihadah jadi Nabi. Kita baca dalam sejarah sebelum Nabi jadi Nabi, orang mari dah mengerjakan haji ke Mekah. Mengikut syariat Nabi Ibrahim walaupun banyak yang tidak jelas. Tapi selepas Nabi istihadah jadi Nabi, orang mari. Antara faktor marinya, bunyi ada orang mengaku jadi Nabi Mekah. Dalam kitab kita Injil, Taurat pun sebut kawasan itulah Nabi akhir zaman. Takdir Allah SWT, operasi Yahudi tidak di Mekah, di Madinah. Semua tu ada hikmat belaka dia. Dijadikan tanah haram Makkah itu sebagai tempat manasik, yakni pengerjaan haji. Bukan Madinah. Madinah tidak terlibat dengan pengerjaan haji dan umrah. Dia hanya ziarah. Walaupun ada kelebihan masjid dia tu. Seperti 1000 kali semaya itu, satu solat. Allah mewajibkan kepada para hamba untuk datang kepada tanah haram, jarak dekat maupun jauh, dan dari seluruh pelosok negeri. Allah berkehendak gitu. Dulu Hadrat naik kapal laut sini. Bila Allah berkehendak ke tanah haram itu makmur dan dijadikan pengerjaan ibadat situ salah satu rukun Islam, mereka tidak boleh masuk kecuali dalam keadaan tawaduk, khusyuk, menghinakan diri. Ini peraturan yang Allah buat. Melepaskan penutup kepala ni bagi orang yang ihram lah, khususnya lelaki, dan menjauhi pakaian penghuni dunia. Allah menjadikannya sebagai walayatul haram atau wilayatul haram dan aman. Tidak boleh ditumpahkan darah. Pokok-pokok tidak boleh ditebang sewenang-wenang. Binatang buruan tidak boleh ditangkap, diburu dan sebagainya. Mana rumput-rumput tumbuh itu tidak boleh dicabut kecuali dengan sebab-sebab yang orang panggil keperluan sangat. Dan barang jatuh pada tidak boleh dipungut untuk dimiliki, tapi boleh untuk diumumkan. Sehingga sampai lani pun dia ada satu bangunan khusus untuk simpan barang itu. Berangkat menuju tanah haram dijadikan sebagai penembuh dosa. Hak dulu-dulu, mukaffiratiz dzunub, pembersih kesalahan dan penghapus kalau perkara-perkara tak jelas kita buat boleh jadi dosa, ingat kata dosa, semua tu boleh hilang dengan sebab musafir syar'i untuk mengerjakan haji dan umrah itu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah bersabda, "Man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja'a kama waladathu ummuh." Sesiapa yang mendatangi rumah ini, yakni Baitullah, lalu tidak berbuat rafas. Rafah ni mana tidak buat perkara-perkara maksiat lah, sama ada percakap, kecek kursi, itu antara yang disebutlah. Buat sesuatu yang menaikkan syahwat sehingga tanpa cara berdosa lah, ataupun tindakan seksual cara yang tak betul. Tu rafah tu dia beberapa makna. Salah satunya kecek, percakapan, bahasa yang digunakan. Gitu. Jadi sini ni penting di segi rububiyah.
segi rububiyah, nak ayat rububiyah ni. Bila Allah nak jadi ke tempat tu istimewa, dia akan buat adab-adab dari segi syariat, gini. Dia benda tu akan berlaku, orang tak boleh nak cari, tak boleh nak ubah. Kalau ada kuasa dunia sebesar mana pun, dia tak boleh nak lawan. Sampai hari ni. Sehingga termasuk di antara tempat yang paling ajaib atas dunia, dikunjungi manusia. Oh, hadirat setiap masa, tak tutup 24 jam. Berjuta. Sepanjang setiap musim, setiap hari ke setiap musim, setiap hari. Ni rububiyah Tuhan ni lah panggil rububiyah. Makna bila Allah pilih, dia nak jadi gitu, akan jadi. Akan jadi kuku mana. Banyak ni topik akidah yang kita boleh sentuh. Bila kita faham gini, kita kena yakin Tuhan. Kita kena tawakal Tuhan. Kena minta doa dengan Tuhan semua. Sebab takdir Tuhan ni ada yang boleh berubah. Mengikut ulama, qada Tuhan ada yang Allah ubah dengan doa kita dan sebagainya. Itu ada. Ada yang tidak boleh. Mati tak boleh dah. Cuma tarikh mati ulama kata boleh. Termasuk dalam qada mu'allaq. Mati tu qada mubrah. Tertutup dah tu. Tak boleh lari dah tu. Jadi benda-benda gitu dia mengukuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak meredai kepada pengunjung tanah haram selain dia akan dapat syurga. Maknanya bila kita pergi dengan ikut disiplin yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maknanya Allah akan reda kepada orang itu. Bila kita dapat maqam reda dari sisi Tuhan kita, insya-Allah, mana kita akan termasuk dalam kalangan suada fil akhirah. Golongan bukan asqiya, orang yang bahagia di hari akhirat, bukan orang yang celaka di hari akhirat. Dalam As-Sunan dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Jadi dalam kitab Sunan Tirmizi maksudnya, satu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid wadh-dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjah al mabrurah thawabun dunal jannah. Rangkaikanlah antara haji dan umrah. Mana kalau pergi buat haji tu, buatlah umrah sekali lalu. Sesungguhnya keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana perapian mengikis karapsi. Kemudian perapian ni seporang nak sepuh guna semawa tu kan. Kemudian panggil kalau dia pom api, bila kena api tu kan dia tercabut dia punya karap-karapsi tu. Oh, kampung kita panggil guna semawa begitu ya. Nah, dia sepuh lah, kita panggil sepuh tu. Jadi lagu tu lah Nabi kata. Jadi hilang, supaya hilang dosa. Tapi kena ingat lah, hak ni kita gini buat sengoti, bukan buat main-main. Ikut betul peraturan dia. Gedia lah ya. Bila Allah tentukan kena buat gitu, baru boleh kelebihan. Mana kalau kita tak buat seperti Allah nak, tak boleh kelebihan. Kita tak boleh nak kata apa. Kita kata tak, kita tak lagu, kita nak jaga kelebihan tu. Tepik kerja kaki pun tak boleh. Ni ketentuan Tuhan. Atas dunia ni boleh. Untuk hakim boleh beli. Nah, ni dak. Hak kita duk bincang ni dak. Bila Tuhan nak gini, kena ikut. Kita tak tahu. Tak kira. Itulah apa panggil Tuhan. Tuhan disebut mana? Rabb, rububiyah. Tu. Jadi, ni kita nak bincang ni bila Allah tentukan tanah haram terlebih, maka dia akan ada program-program yang menampakkan kelebihan tanah haram itu. Allah buat. Dia orang sanggup ikut, susah tak mana. Umrah tak apa, haji ni susah. Berat aja. Tama-tama orang kita dulu hak gini hak tua-tua. Apa jadi gitu tu? Adakah kalau tepat kajian istilah tepat ni gini-gini, misal contoh kita ada Gunung Jerah lah, contoh saja ni. Kita Gunung Jerah ada kelebihan, kita tahu lah kelebihan gini. Ada lagi ke? Katakanlah gila sekali patut tas. Tapi tak je tak. Mekah ni dah pelik ni. Ana baru kita tengok, kata bila Tuhan nak dia akan jadi gitu. Itulah orang panggil Rabb, rububiyah. Jadi bila kita yakin hal ni, kita pergi, kita buat pula uluhiyah, sembah Tuhan. Ni kelebihannya Tuhan punya atas agama. Dah hal ni Nabi boleh sebut, orang lain tak boleh sebut. Kalau ada orang lain punya kelebihan, misalnya kata kelebihan Gunung Jerah gini-gini, katalah orang letaklah gini-gini, tak jadi. Nah, ayat kuasa tu, ni pengajian tauhid dengan cara mudah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, satu riwayat daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah bersabda, al-umrah ilal umrah kaffaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah sehingga kepada umrah yang satu lagi,
adalah penghapus dosa. Jadi antara umrah dengan umrah yang kita akan pergi pula untuk seterusnya, celah-celah tu dia penghapus dosa. Selama mana kita tak buat dosa besar, ialah disebut peraturan gitulah. Sedangkan haji mabrur tidak ada ganjaran kecuali syurga dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia boleh buat gini kalau tidak daripada Allah dan Rasul? Tak ada. Hak Allah Rasul sebut tu sebenarnya wahyum min Allah. Dia bercakap bagi pihak Allah. Ni kita Allah saja boleh buat. Jadi bila kita faham hak ni ke hadirat, kita langsung tidak akan berasa sedih. Apalah kita hidup zaman ni, tidak hidup zaman Nabi. Tak timbul rasa. Kita bila faham ni kita tetap akan berpuas hati dengan Allah. Sebab apa? Duduk di mana pun, kita duduk di tanah Jawi ni pun, kita tetap dapat kelebihan juga. Syaratnya kita ikut kehendak Allah dan Rasul. Tidak semesti duduk Mekah yang jadi molek manusia hidup. Abu Jahal tu duduk mana Abu Jahal? Duduk mana Abu Jahal? Situ. Sebab tu dalam kita ada bermufrad ni, adalah seorang yang tidak sahabat, dia kata pada Ibn Umar, dia kata bertuahnya mata hak pernah tengok Rasulullah. Ibn Umar kata tak mesti, sebab ada orang tengok Rasulullah tak betul. Apa dengan Nabi? Pada tengok Nabi tu bukan sekat mimpi, tengok secara yaqazah. Tapi apa kan? Boleh pasti ke kalau mu tengok Nabi hidup zaman Nabi jadi sepaku, takut jadi sport. Orang panggil Abu Jahal, Abu Lahab, takut jadi sport. Yang kamu kena bersyukur, kena kata alhamdulillah sekarang ni kita, kalau kita kontak kita 1400 tahun jarak dengan Nabi, duduk di tanah halal, tanah Jawi pula tu, bukan sekat halal, tanah Jawi jauh, tapi tetap beriman sampai hari ni. Bila aku tak buat, kena alhamdulillah. Itu maksudnya. Bapa tu gitu. Kalau kita faham ni, kita kena terima Tuhan buat gitu. Seperti mana kita tidak berhak memilih ibu bapa kita, begitulah benda lain. Ibu bapa pun tak boleh nak pilih anak mana. Tiba-tiba ikut surah Tuhan, tu baik jalan mana. Surah Tuhan kadang cacat, kadang dok, kadang bodoh, kadang cerdik, ikut atas Tuhan. Ni lah rububiyah kita bincang ni. Besar ni hadirat tajuk ni. Ni lega hidup atas ni. Tak ada pasal apa. Tengok orang susah, orang pun relax. Relax. Tidak kata menggelap. Sebab dia akan mendidik kita kebergantungan secara total pada Allah. Seandainya tanah haram bukan negerinya yang terbaik dan bukan yang paling Allah cinta dan tidak menjadi pilihannya di antara negeri-negeri lain, tentulah permukaan bumi tanah haram itu Allah jadikan sebagai tempat mana kalau tidak kerana Allah nak memuliakan tanah haram, tentu Tuhan tu nak Allah tidak buat tanah haram itu tidak Madinah, Mekah. Situ tempat hak kita kena sempurnakan rukun Islam kita situ. Apa panggil? Apa dia buat gitu? Itu isyarat dah lah tu. Bahawa tempat tu tempat yang Allah paling suka, paling saya, tempat yang terbaik, tempat yang menjadi pilihan Allah. Kalau tidak, dia tidak jadi ke tempat tu manasik sebagai manasik haji. Sebab kalau nak kira muka bumi, banyak lagi tempat lain hak comel. Okuk berpayah nak jumpa. Kering dengan batu, atas matahari terik, tak ada terlindung dengan bayar, bawah ni batu, kadang-kadang pasir pun batu juga, tinggi semacam. Nekat pula tu 5 kali sehari mesti ada di masjid. Bukan kita sehari, orang lain pun gitu juga. Apa je lagu orang hijau tu tak berhenti panah gitu mau. Apa jadi pelik tu? Tidak terjadi secara kebetulan tu. Kita duduk bicara sini hadirat, benda yang berlaku atas dunia ni bukan berlaku secara kebetulan. Ada Tuhan yang buat. Tuhan punya alam ni yang buat kita. Kita panggil Allah. Itu dalam konteks pengajian tauhid ni, dia panggil rububiyah. Hak memilih tu. Hak memilih. Kita kena reda. Nak latih diri, kena reda. Dia jadikan sebagai tempat manasik. Tidak pula mewajib bagi mereka mengunjungi. Dan dia menjadikan itu sebagai salah satu fardu Islam paling utama. Bahkan dia bersumpah dengannya pada 2 tempat. Allah bersumpah guna nama tanah haram itu. Allah tidak wajib secara mutlak. Maksud tidak mutlak ni gini ada. Memang rukun wajib mengajar haji, tapi bagi yang mampu. Tak mampu tak wajib. Mampu tu apa maksud? Perbincangan. Ada perbincangan di situ. Tak wajib, tak dasar. Baik, cuba tengok. Allah bersumpah dengan sebut wa hadzal baladil amin. Dan demi inilah negeri yang aman damai. Kita pergi selamat. Ada sekali-sekala berlaku itu tu hadirat. Nak ayat dunia memang lagu tu. Nabi berat lagi pada kita kena. Setara mana aminnya? Orang berani pergi. Sama mana pergi? Berjuta nak hari. Tu nak ayat amin.
Lepas tu pernah sekali beberapa tahun tak lagi kerana berlaku kerja zaman Qaramitah itu. Iyalah, atas dunia memang gitu. Habis dia pun kena boykot 3 tahun di Mekah. Di Syekh Abi Talib itu. Walaupun ulama kata hak tepatnya Syekh Bani Hashim. Tak apalah tu. Itu biasa. Tetapi nak banding secara perbandingan daripada tempat lain, paling selamat. Kemudian disebut la uqsimu bihadzal balad. Sesungguhnya aku bersumpah dengan negeri ini. Allah sebut. Tidak ada di atas muka bumi satu tempat yang wajib bagi setiap orang yang mampu untuk berusaha mengunjunginya dan tawaf di rumah yang ada padanya selain Mekah. Lain tak ada. Tak ada pula di atas muka bumi satu tempat yang disyariatkan untuk dicium dan disentuh. Lalu dengan sebab itu hilang, digugurkan dosa dia selain daripada Hajarul Aswad dan Rukun Yamani hak duduk di bucu Kaabah tu. Lepas tu kita pergi situ hati-hati lah. Bapa kemuncak dia tawaf tu. Sebab kalau kita duduk dalam masjid, kita tak kenal juga, tak nampak, tak sekulit dengan orang Islam bangsa lain tu. Oh, duduk masa tawaf hati-hati lah. Bukan sekadar kita tengok je, sotuh kulit dalam keadaan. Jadi semua tu boleh masuk surga kalau ikut agama. Dia tak kira warna kulit, dia tak kira bangsa mana, tak kira. Banyak falsafah kita dapat. Sebab tu kalau pergi dengan kefahaman, dia akan bawa balik banyak perubahan. Dinukil melalui jalur yang sabit, yang sahih daripada Nabi, bahawa solat di Masjid Haram sebanding dengan 100,000 kali ganda berbanding solat di masjid lain. Kecuali Masjid Nabi lah, boleh 1000 kali ganda. Masjid Aqsa ni sampai 500 kali ganda. Dalam Sunan An-Nasa'i dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dengan sanad sahih daripada Abdullah bin Az-Zubair daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, salatun fi masjid hadha afdalu min alfi salatin fima siwah illa al-masjid al-haram wa salatun fil masjid al-haram afdalu min salatin fi masjid hadha bimi'ati salah. Satu kali salat di masjidku ini, masjid Madinah, lebih utama daripada 1000 kali salat di tempat lain kecuali Masjid Haram. Sekali salat di Masjid Haram lebih utama daripada salat di masjid lain. Ada masjidku ni sampai 100,000 kali. 100,000 kali. Cuba bayangkanlah. Zaman Nabi tidak sebesar ni. Dia gini ya, tidak. Bila Masjid Haram ni, dia sepatutnya kalau kita mengaji fiqh ya dah. Katakan zaman Nabi dulu pun, bila orang semaya di Masjid Madinah ke Masjid Haram pun, dia lebih daripada kawasan masjid. Bila sah tu bersambung, dia boleh pahala serupa di dalam masjid pun. Tak ada masalah. Tamu-tamu bila diperbesar kata rasa keperluan, tetap dia dapat kelebihan. Asalkan Masjid Haram. Enggak lah, dia besar lagi tu. Daripada bukit ke bukit. Daripada bahagian Safa, nak pergi ke bukit di sana. Bukit Giyak habis licin, tak ada habis. Ni yang kita baca. Bila Allah nak masjid dia tu makmur, dia akan jadi. Sebab dia Tuhan. Kalau kita semua Tuhan tu. Jadi kena berhati-hati. Sebab bila dia nak, dia tidak jadi. Tak dia nak agak. Dia nak. Kita kena buat gini sebab kita hamba kena buat. Kalau kita tak buat pun tak terjejah pun Allah. Kita yang akan bermasalah di hari akhirat. Itulah Allah panggil hak ikhtiar khusus untuk Allah dari sudut rububiyah. Sebab tu kena sembah dia. Sembah dia tu dia panggil uluhiyah. Tak ada tu jadi ganah. Faham akidah ni? Tak ada. Jadi kau mau yang ada. Kau jadi insaf. Kau jadi sedih bila buat dosa. Kesal dia. Sebab kalau kita nak dapat Allah panggil kelebihan di sisi Allah secara maksimal, ni. Siapa dia yang buat ketetapan? Allah. Siapa Allah tu? Yang pilih kita jadi orang Islam. Yang pilih kita hidup di tanah Jawi. Yang pilih orang kita tengok semua melalui kerana pilihan Tuhan berlaku jadi gini. Kita tak boleh pilih. Kemudian hadis ini dinukil oleh Ibn Hibban dalam Sahih dia. Riwayat ini sangat tegas menyatakan bahawa Masjidil Haram adalah hamparan yang paling utama di muka bumi secara mutlak, bukan muqayyad, secara mutlak. Ana sebut ni tekan sebab ana pernah dengar ada seorang yang ana disebut pada ana hari tu ni di dekat ketika kita nak masuk ke Babus Salam, nak masuk ke kubur Nabi. Dia kata tempat kita nak pergi ni iaitu kubur Nabi. Kerana ada kubur Nabi itulah maka Masjid Madinah ni dia jadi lebih afdal daripada Masjid Haram. Tu kira-kira tu mutawih paling sahur. Paling senior tu. Kerana ada kubur Nabi. Kerana ada kubur Nabi. Tapi orang-orang kampung tu masa tu ada
Ada orang tua tu dia sebut Hana malam tu. Dia klik dia cari dalam Google search. Dia ada. Dia ayat Hana tetap tu saat ni. Mekah kata memang Mekah. Nah, tidak Madinah. Kerana ada kubur Nabi. Jadi kerana lepas Nabi mati ada kubur Nabi, Mekah jadi nombor 2. Dari segi afdaliyah tu. Satu. Sedangkan kalau kita tengok sini, Allah sudah tentu dia tak akan jadi lebih masjid Madinah. Madinah tak akan jadi lebih. Mekah. Lepas tu ada lagi kita sebut tanah tu majazi dia bagi. Majazi dia benda hak tidak asal. Hak sebenarnya Mekah tu. Tanah haram. Baik. Cuba kita tengok lagi di sini. Jadi riwayat ini sangat tegas menyatakan bahawa Masjidil Haram adalah hamparan paling utama di muka bumi secara mutlak. Tak akan berubah dah ini. Oleh kerana itu safar, yakni kita bermusafir dalam rangka syar'i mengunjunginya adalah fardu ain. Sedangkan untuk selainnya ada yang hanya bersifat sunat atau mustahab dan tidak wajib. Kena ingatlah fardu tu dalam konteks tadi bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Dia panggil haji Islam, dia panggil dalam istilah kita. Haji Islam ni haji rukun Islam lah. Dia panggil haji Islam. Dalam Musnad Imam Ahmad, Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia, Imam Nasa'i pun dalam kitab Sunan dia juga disebutkan daripada Abdullah bin Adi bin Al-Hamra bahawa dia mendengar Rasulullah SAW berdiri di atas kenderaannya di Hazwarah. Hazwarah ni sama dengan bentuk rata Kashwarah dan ia adalah sama nama salah satu tempat di Mekah. Makna Hazwarah adalah bukit kecil. Bila sebut Hazwarah ni asah makna dia makna bukit kecil. Dia berada di kawasan itulah, kawasan Mekah tu. Lalu tempat itu dinamakan sebagai Hazwarah kerana dahulu dekat tempat itu terdapat bukit kecil. Ketika Nabi berada di bukit kecil, dia kata ketika Nabi berada di situ berdiri di atas kenderaan di Hazwarah tu di Mekah, Nabi bersabda gini, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah walaula anni ukhritu mink ma kharajtu. Sedih ni, Nabi sedih ni. Apa dia? Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah negeri engkau di sini, maknanya bumi Mekah tu adalah negeri Allah yang terbaik dan negeri Allah yang paling disukai oleh Allah. Seandainya aku tidak dihalau dari bumi ini, nescaya aku tidak akan keluar. Nabi kata, aku suka, aku tak akan pergi ke Madinah kalau aku tidak diperintahkan oleh Allah. Apa Allah perintah aku pergi? Sebab masyarakat nak bunuh aku, dihalau aku. Ayatnya Nabi sayang pada Mekah. Bahkan termasuk keistimewaan Mekah lagi ataupun tanah haram adalah keberadaan dia sebagai kiblat bagi semua penghuni bumi ini. Tidak ada di atas bumi ini kiblat selain daripada kiblat kita kata Kaabah itu. Dia terletak di tengah-tengah Masjid Haram itu. Masjidil Aqsa tak jadi kiblat kan? Orang Yahudi lah. Tapi selama mana orang Yahudi? Baik. Kita katalah ni Masjid Palestin, kita Masjid Aqsa tu dia ada satu dinding tempat pokok dia buat ibadat kan? Orang tak tahu. Selama mana orang pergi situ? Tak ada tersesak, tak ada. Itu tempat suci, dia nak sangat tanah haram, nak sangat tempat tu. Apa tak pergi? Patut orang Yahudi ni selama mana? Tak jadi dah. Patut di Vatikan kita kata dah. Cuba tak tahu. Kita tengoklah kau selama mana. Dia ada buat selama mana. Tapi Mekah paling kurang 500,000 setiap hari. Orang duduk semua. Kalau campur dengan Masjid Madinah pula. Kita nampak. Bila ketentuan tu benda-benda gitulah dia Jadi bila kita baca ni, kita boleh nampak lah. Bila Allah memilih dia nak memuliakan sama ada manusia ke atau tempat, dia akan jadi. Dia akan jadi kok mana. Dan dia akan mendidik kita kena pasrah, kena terima, jangan duduk deki tak terkalu. Sebabnya ni sebenarnya kalau kita baca dalam ayat Quran dalam surah Baqarah, mana ayat ke kita kata 100 ke bawah kita kata. 190 ke bawah kita kata. Baca bicara tentang Yahudi ni. Dia benci, dia deki ni. Bapa Mekah Madinah ni jadi lebih utama daripada tempat ibadat Nabi Sulaiman dulu. Dia deki. Bapa Muhammad jadi Nabi, tidak buat gitu. Sedangkan Bani Israel lebih mulia. Bani Israel ni pemimpin dia Nabi-Nabi saja. Orang Arab seorang ni keturunan Nabi Ismail. Dia deki. Ni lah. Kita tak deki. Sebab apa? Sebab kita masuk surga bukan kerana kita orang Arab.
Orang Arab masuk surga bukan kerana orang, tapi kerana dia ikut cara hidup yang Nabi bawa. Tak kira siapa. Itulah rahmatan lil alamin. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab, antara ulama sebut, apa hikmah? Apa hikmah Abu Talib tak masuk Islam? Kira-kiranya dia lah antara keluarga Nabi yang paling hebat membela Nabi SAW. Salah satu. Nak ayatnya bahawa pilihan tu ikhtiar. Nak awak nak terima lah. Nak lah kan. Kita sebut ni dalam konteks ni. Kalau sudah Allah pilih dengan mesti Allah takdir. Lepas tu mana kita ni tak boleh berubah. Kalau Allah takdir jadi hak tu dia berincang tepat lain. Jangan pula kita jadi menyalahkan takdir. Demo juh boleh mari semua nak hari Jumaat. Dia Tuhan tentu dah gitu. Kahwin nak mari betul dah Tuhan tentu dah kahwin tak boleh mari. Kahwin nak mari bukan saya mari. Takdir Tuhan. Orang lagu ni hati nak kena pan wis putih. Kalau orang tak kahwin, kahwin tak boleh tak apa. Bukan takdir Tuhan dah gitu. Jadi kalau kita kecek berdalilkan dengan takdir lagu tu cara kita dah. Tak boleh hidup atasnya. Rosak. Tak ada sistem jadi. Hal ni kita bicara dalam konteks pemahaman kita secara usuluddin tentang Allah. Kita bicara tu ni. Bukan bicara kita. Kalau bicara kita lain pula. Sebab manusia pun ada hak memilih juga. Kalau tidak mukallaf. Dalam agama kita hadrat, manusia ni bila dia lahir daripada rahim ibu dia tidak ada hak memilih. Orang panggil tidak mukallaf. Sebab tu dia buat gapo pun budak ni kan. Dia tak dosa. Maknanya manusia ni bila sampai pihak dia menanggung dosa sendiri bila dia ada hak memilih. Hak memilih dia berkait dengan kemampuan akal. Hak kita panggil aqil baligh itu. Bila sampai tahap tu cukup syarat seperti dia tak ada, dia ni orang panggil mukallaf, dia dosa dia tanggung sendiri. Maknanya kita ni ada hak memilih juga. Tu dia ada juga perbincangan ni. Ni kita bincang ni dalam konteks akidah kita terhadap Allah. Kita nak pihak Allah ni lagu mana? Dari sudut rububiyah dia. Baik, kemudian dia buat lagi sini haram. Ni nak ayat kelebihan lagi ni orang panggil disiplin adat yang Allah letakkan berkait tanah haram. Bila Allah angkat tanah haram sebagai tempat yang paling mulia, maka dia ada hukum yang berkait. Salah satunya haram mengadap tanah haram, yakni kiblat maksudnya, maupun membelakanginya ketika buang hajat, buang air. Tak kiralah semasa berada dalam bangunan ataupun tidak dalam bangunan. Sebabnya Imam Ibn Qayyim ni antara ulama yang tak terima pandangan yang mengatakan kalau duduk dalam bilik air tak apa menghadap kiblat. Dia tak terima tu. Walaupun setengah-setengah ramai ulama tu mana saya terima tu. Sebab dia kata kalau kita tengok hak Nabi tak pernah menghadap kiblat, dia fadha in tanah lapang. Sebab Ibnu Umar tengok Nabi kecil kan dia ada menghadap kiblat tu. Atau membelakangi kiblat. Jadi hadis tu sahih belaka tu. Jadi dibuat kesimpulan kalau duduk dalam bangunan tak apa. Sebab kita tak telitah dah Kaabah. Kita duduk dalam tu pun tak tahu dah arah kiblat. Kau ada arah kiblat dalam tandas? Tak ada dia. Naknya harus. Bukan kata mondek. Kalau kita buat rumah, kita ejah lalu masuk tandas tu. Biar tidak membelakangi dan menghadap kiblat tu. Ni kalau ada dah. Mana segi fiqh boleh. Tapi Imam Ibn Qayyim ni antara pendapat dak. Waktu tak betul. Dia tetap pegang dah secara fawdah ataupun fil bina semua tadi. Tak apalah tu. Yang antara keistimewaan tanah haram adalah diharamkan menghadap maupun membelakangi kiblat ketika buang hajat, dan hal ini tidak berlaku pada negeri-negeri lain. Tidak berlaku pada negeri ini di tanah haram. Kita kena ingatlah ini dia perbincangan kita bincang dah. Kita duduk sini pun ulama kata kalau kita memang kita buang air itu kita menghadap melalui tanah kiblat, kita ikut arah kiblat juga buang air dengan maksud menghina, memang ulama kata kafir itu. Apa? Ni dia telah mencabul tahrim ma haram Allah, apa yang Allah haramkan. Kafir itu. Ulama sebut. Cuma sininya kau asalnya dia melibatkan duduk di tanah haram. Hukumnya asal berlaku. Cuma lah di tempat lain tu dikiaskanlah. Tapi asalnya sini lah. Baik, tak apalah. Mazhab paling benar ni Ibn Qayyim dia tak apalah ni khilaf. Mazhab paling benar dalam masalah ini bahawa tidak ada perbezaan dalam hal itu antara di tempat fawdah, tempat terbuka, dan juga dalam bangunan. Berdasarkan belasan dalil yang telah saya sebutkan di tempat lain, saya tak sebut di sini. Ada pun mereka, yakni tokoh-tokoh ulama yang membezakan antara tempat terbuka dan di dalam bangunan, sama sekali tidak memiliki dalil untuk menandinginya. Tak apalah sebab dia ni antara tak terima. Sedangkan kalau kita bicara dalam kitab fiqh, dalam syarah-syarah hadis sebut Imam Nasa'i pun buat tajuk khusus lah. Mana kalau tempat terbuka tu, sebab
Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang mengharapkan mengadap dan melaki belak ni di kawasan terbuka. Bukan buang air dalam bilik. Sebab apa? Itulah tadi riwayat Ibn Umar. Nabi kencing bukan buang air besar, Nabi kencing sehingga nampak lah binatang dua bata Nabi lepak tak kaki. Nabi ngadap kiblat. Jalan ke mana tu? Sudah ke? Tapi tidak boleh dinafikan. Hadis larangan lebih banyak. Itu tidak dinafikan. Tapi kok ke mana saya? Ibnu Umar jadi ternampak sebab apa tu adalah dia punya orang panggil asbab urut dia tu. Cuma nak ayatnya berdasar tu ulama kata bahawa kalau di tempat tertutup sebab bila air tempat kita ni, kita pun tak cerita dah kok mana arah kiblat. Jadi tak apa. Tak perlu duk kata makuk tu bos mula. Tak perlu duk bawa kompas masuk mana kiblat dalam bilik air, tak payah je. Tapi kalau mengikut dia punya Ibnu Qayyim dia kata kena ambil kira juga. Tak boleh juga. Tak apalah tu. Ada pun mereka yang membezakan tak ada dalil lah. Ditambah lagi berlaku kontradiksi. Yang berlaku pertemuan sesama mereka dalam menentukan batasan tempat terbuka dan bangunan. Jadi bila tempat dan betul bangunan lagu mana? Batas dan bangunan itu sama. Tinggi bangunan itu sama. Hak tu pun dia pun tak sepakat pula. Akan tetapi di sini bukan tempat untuk memapar ke hujah-hujah dari kedua pihak. Dia tak nak bincang panjang lebar sini, tapi benda tu khilaf lah. Jadi hadis-hadis nak pakar mana pun ikut, tapi anda pegang pendapat kata harus tu kita boleh ambil kira juga. Sebab ramai dia. Mana saya antara yang terima tu. Walaupun kalau kita tanya mana lebih molek tertuduh lah. Kalau kita buat rumah sendiri, ejah lalu lah. Tak perlu duduk betusah lepas tu. Ya. Betul lalu lah masa makuk tanah biar tidak mengadap dan membelakangi tu. Ejah lalu lah makuk tu. Bilik pintu duduk ke mana tak apa tu makuk tanah tu. Ejah lalu. Satu molek ni, tu tak nafia tu. Ni beli hos ada. Umum. Masjid Haram adalah masjid pertama dibangunkan di muka bumi. Masjid pertama. Baik. Keistimewaan lain tanah haram. Ini kena ingatlah. Bila sebut keistimewaan ini maknanya bila Allah asah dianya, bila Allah nak jadikan tanah haram itu tempat yang paling afdal, paling punya keistimewaan, banyak sudut Allah halalkan ke arah masjid haram untuk menampakkan keistimewaan. Antaranya rupanya dia masjid mula-mula sekali. Padahal masa tu Nabi tak ada lagi. Tak ada lagi. Ada. Sudah Nabi kira dah. Ni orang panggil Allah Tuhan. Keistimewaan lain tanah haram bahawa Masjidil Haram adalah masjid pertama dibangun di muka bumi seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Abi Dzar. Kata Abi Dzar, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid pertama yang dibangunkan di muka bumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masjidil Haram. Aku bertanya, selepas Masjid Haram masjid mana pula? Yang kedua tu. Maka Nabi sebut Masjidul Aqsa. Aku bertanya lagi, kata Abu Dzar, jarak tu di antara pembinaan Masjid Haram dengan pembinaan Masjid Aqsa tu kira-kira selama masa tu berapa lama? Nabi kata 40 tahun. Dia terjemah hadis ni kasar sikit ya, kalau tengok harap tidak kasar gitu. Hadis ini menimbulkan kemuskilan bagi orang-orang yang tidak mengerti maksudnya. Jarak antara pembinaan Masjid Haram oleh Nabi Ibrahim dengan pembinaan Masjid Aqsa 40 tahun. Tu yang disebut dalam hadis. Baik. Jadi hadis ini menimbulkan kemuskilan bagi orang yang tidak mengerti maksudnya. Telah diketahui bahawa Sulaiman bin Daud alaihi wassalam adalah orang yang membangunkan Masjidul Aqsa. Sementara antara dirinya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam lebih 1000 tahun. Mana? Orang duk faham bahawa Nabi Sulaiman bin Daud tu inilah Nabi Sulaiman ni hak daripada silsilah Nabi Ishaq tu. Dia ikut kemari. Moga Nabi Ismail ni hak Nabi kita tu. Baik, Yahudi lah kita kata. Yahudi Bani Israel. Mai ikut tu lah. 1000 tahun jarak. Tiba-tiba Nabi kata 40 tahun tu lagu mana? Sedangkan orang kita duk pihak mula-mula bina Masjid Aqsa. Seperti mana, yalah kan Yahudi budak orang itu. Nabi Sulaiman tu lah. Nabi Sulaiman bin Daud tu lah. Baik, lagu mana tu? Canggah dengan hadis ni. Sesungguhnya adalah gambaran kejahilan. Dia kata jahil dengan bodoh ni buat bodoh. Memang begitu pun. Sebab kalau dalam bahasa Arab lain, jahil lain. Abu Jahal bodoh ke? Tapi Abu Jahal apa dia cerdik, jahil. Bodoh ni safih, ahmak, balik, waktu parut lagi. Balik ni pandai lah. Hak jenis kalimah safih, jenis gini nak ajar aku payah. Jahil tak mesti, kerana tak ada ilmu panggil jahil. Cerdik yang kira tak Abu Jahal bodoh. Abal Hakam apa dia panggil tu. Jadi sini molek terjemahnya tengok harap dia. Sesungguhnya ialah gambaran
tak cukup ilmunya, sikit. Nah, ataupun jahilnya orang yang mengucapkannya, kerana jasa Nabi Andi itu makna jasa. Jasa Nabi Sulaiman terhadap Masjid Aqsa hanyalah dia membangun semula, merenovasi, bangun semula. Dia kalau rosak dia baiki tu. Bukan dia meletakkan asas Masjid Aqsa. Adapun yang meletakkan asas Masjid Aqsa itu adalah Yaqub bin Ishaq, cucu Nabi Ibrahim ni. Kan Nabi Ishaq tu kan, anak dia. Tu sebenarnya yang sahdanya. Kok Nabi itu tu dia bangun semula hak untuh dah. Tu maksud dia nya. Setelah Nabi Ibrahim membangunkan Kaabah dengan jarak waktu yang sama seperti disebut dalam hadis tu. Selepas 40 tahun tu, maka cucu dia bangunkan Masjid Aqsa tu. Iaitu Nabi Yaqub itu. Tu betulnya. Jadi makna Nabi Sulaiman itu adalah kita kata dia nak baiki. Asas tu sudah ada dah. Itu maksud dia. Tak apalah. Maknanya Masjid Mekah lama tu ada. Apa ni Kaabah tu. Di antara perkara yang menunjukkan keutamaan Masjid Haram lagi, bahawa Allah menceritakan ia adalah Ummul Qura. Dulu dia panggil Ummul Qura. Ummul Qura ni apa maksud? Kalau kita terjemah secara harfiah, mana ibu kapur. Kapur ni banyak, dialah ibu kapur. Supaya kata Ummul Qura, banyak surah, tapi surah Fatihah ni ibu surah lain. Ni pun kira ibu kapur-kapur ada tu ni, dialah Ummul Qura. Yang ni ataupun negeri induk. Apa nama gitu. Lepas tu kalau kita letak, kita buka satu tanah baru, rancangan kita buat situ Ummul Qura. Boleh. Lepas tu jadi lagu ni kan. Orang panggil Ummul Qura, dia suka gitu kan. Tak jadi. Hak ni memang Ummul Qura. Nama tu. Semua negeri mengikut kepadanya dan merupakan cabang daripadanya. Sedangkan dia adalah asal dari negeri-negeri lain. Maka menjadi keharusan bagi bahawa tidak ada negeri lain yang menyamai. Hak ni Ummul Qura ni kita sebut gini supaya mudah faham. Bila sebut Ummul Qura ni maknanya, maksud Ummul Qura ni, kalau kita nak kata ummu tu, Qura tu maknanya jamak daripada qaryah. Qaryah tu satu kampung, Qura kampung-kampung. Maknanya kita terjemah kampung lah. Tetapi Qura dalam konteks istilah satu lokasi yang didiami oleh manusia yang ada prasarana yang lengkap. Itu makna qaryah dalam konteks bahasa Arab. Ada tempat jual beli, ada tempat kesihatan, tempat panggil pejabat polis kecil tak apa. Asalkan ada prasarana tu. Masyarakat boleh hidup situ. Walaupun tak lengkap pun ada prasarana asas itu. Tu dia panggil qaryah tu. Tak apalah. Kalau kita nak kata negeri pun boleh. Jadi kaitan dikatakan Ummul Qura dari sudut mana? Dari sudut paling makmur. Dari sudut tu mengikut ulama. Negeri lain pun banyak comel pada tu. Banyak aja atas dunia ni. Di negara-negara ada tempat lebih comel. Malah nak kata di Kashmir tu, musim bunga Kashmir ni kan dia macam taman. Musim bunga bau satu bandar bau. Tak payah pakai minyak angin. Bau comel Kashmir ni. Lepas tu pokok kita ni bila lagi? Perai lah sikit tepi dia, tepi sempadan lah. Perai. Angin nak tahu. Lepas tu aku pergi situ. Tengok dari situ hamster comel ngoti bunga tidur natal bla-bla nyanyi tu dah. Orang kita pergi qasidah situ pula dah. Orang tak pergi comel tahu mana. Apa tu? Sebab Allah memilih tidak tepat. Allah memilih Mekah. Tu ayat tu panggil rububiyah. Apa tu dia layak pilih gitu sehingga tak jadi kalau orang pilih tempat lain. Sebab dia khaliqul makhluqat. Itulah itu ayatnya. Tu akidah tu. Akidah tu. Di antara perkara yang menunjukkan keutamaan Ummul Qura, semua negeri mengikut pada dan merupakan cabang dari, sedangkan ia adalah asal dari negeri-negeri lain. Dalam konteks saat inilah ayat ummu tu, induk tu, maka menjadi keharusan bahawa tidak ada negeri lain yang boleh menyambut. Keharusan ini makna wajib, mesti. Tak akan. Kita jangan tengok semata-mata orang panggil fizikal bangunan. Memang ada tempat lain comel lagi, tak nafi. Dengar ada comel lah kita kata. Dengar ada kita kata air terjun, sungai banyak. Di Mekah tak ada gitu ya. Mana ketok kita kata. Tapi bila Allah sudah tentukan tempat tu menjadi kunjungan, orang akan pergi. Mana tahu mana. Maksud ayat akan ayatnya tak apa mana pergi macam apa tu. Ni orang panggil ikhtiar Allah. Allah bila Allah pilih dia akan buat lagu. Kita pergi ke mana? Kedudukan yang sama seperti yang dikhabarkan Nabi tentang Al-Fatihah. Kalau Fatihah itu sebagai Ummul Quran.
Mana berbanding mana-mana surah dan ayat, tak boleh lawan Al-Fatihah tu. Di mana tidak ada tandingan baginya dalam kitab-kitab Allah. Berbeza ulama dalam membolehkan masuk Mekah tanpa ihram. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita nak baca semualah. Tadi habis dah bahagian tu. Sekarang ni masih lagi menjadi nak masuk Mekah tu tanpa ihram. Boleh ke tidak? Satu isu timbul dalam kitab fiqh, boleh ke tak kita pergi ni maksud dia pergi kerana nak mengerjakan haji yang umrah. Boleh nak mengerjakan haji. Boleh ke tak kita pergi dengan maksud pergi untuk pergi Mekah, kita masuk dalam keadaan tidak berihram. Boleh ke tidak? Orang yang duduk luar tu dia bukan mari nak semaya ke apa, tu tak kisah tu. Ni mari dengan maksud nak mengerjakan ibadat khusus di menjahada. Boleh ke tak dia masuk dengan pakaian biasa tanpa melakukan umrah? Umrah permulaan, umrah ketibaan, boleh ke tidak? Ulama khilaf dalam masalah. Dalam mazhab Syafi'i tak ada. Wajib, mesti itu. Kecuali darurah, itu lain cerita. Di antara keistimewaan tanah haram adalah tidak boleh. Tapi benda ni khilaf. Bagi yang tidak memiliki kepentingan bolang-balik, makna kecuali dia tu memang duduk di luar. Contoh kita kata di haddul haram, dia duduk di sana. Jadi dia nak mari semai duduk mai bolak-balik bulan semua duduk situ. Tu tak payahlah. Kita duduk Malaysia ni tak ada bulan nak hari duduk Malaysia ni. Kita pergi kada setahun tu 5-6 bulan pergi sekali. Maknanya pergi tu untuk tu. Ni ulama kata wajib. Ni anak tidak mengambil qiyah khilaf lah. Wajib dalam keadaan berihram. Maknanya dia kena niat di miqat sebelum masuk tu. Ini adalah apa ni? Tempat lain tak ada gini. Madinah pun tak ada. Madinah tak ada terlibat umrah. Madinah ni umrah haji tak terlibat. Dia ziarah saja. Tapi jangan tidak. Di Madinah haji Mekah tak pergi. Jangan buat riak lagu tu. Benda-benda gini yang anak sebut ni hadrat tak berlaku di tempat lain. Mekah, Madinah saja. Mekah lah khususnya. Baik. Ini adalah keistimewaan yang tidak terdapat pada negeri mana pun. Secantik mana negeri itu, semurah mana kehidup orang wui percuma kita tak segi setiap kali gini. Kalau pergi melancong tu, iyalah, tapi ikut mana hak ni lain. Permasalahan ini diterima manusia daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini adalah keistimewaan yang tidak terdapat. Permasalahan ini diterima manusia dari Ibnu Abbas dan dinukil daripada Ibnu Abbas melalui sanad yang tidak dapat dijadikan hujah secara marfu' daripada Nabi. Ke mana tak kuatlah. Dia kata ke dia, tidak boleh. Tetapi kita kena ingatlah bahawa walaupun tidak marfu' pada Nabi, apa yang sahabat sebut tu fi hukumil marfu'. Tak boleh nak kata tu. Bila sahabik pada sahabat, naknya biar sahabik je. Apa dia kata? Daripada Nabi. Tapi hak ni ulama kata tak sahabik pada Nabi, tidak marfu', mauquf. Tak apalah, tidak boleh bagi seseorang memasuki Mekah kecuali berihram. Baik penduduk Mekah tu sendiri, penduduk tanah haram, duduk tanah haram nak masuk Mekah, atau di luar tanah haram dekat nak masuk Mekah, semua kena ihram. Ataupun bukan penduduknya. Maknanya hak ni tak berkecuali, ni hak berulang-alik pun kena pakai juga ni. Berat lah tu. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ahmad Adi. Akan tetapi Al-Hajjaj bin Arta berada pada jalur lain. Masalahnya lain. Ia menerimanya dari para perawi lemah. Jadi hani ni lemah. Tak boleh nak lawan dah hak lain. Tak lemah ni, sangat lemah. Para fuqaha ahli fiqh dalam masalah ini memiliki 3 pendapat. Kalau kita pakai hal tu tak jadi praktikal. Para fuqaha dalam masalah ini memiliki 3 pendapat. Yang pertama, tidak memperbolehkan. Ada yang kata tak boleh. Kok mana? Dia duduk situ pun nak masuk tanah haram. Dia duduk di tanah haram. Jauh jugalah. Jauh juga. Nak mari tu. Dia kena pakai haram juga. Maknanya, dia kita start. Kita makna orang di persekitaran itu kan. Dia tidak perlu pergi keluar tanah haram. Dia orang penduduk tempat tu. Pakai situ lalu dah dia miqat dia tu. Sebab kita duduk di hotel nak buat lepas hari tu kita nak pergi buat haji. Pakai di hotel tu lah kita nya. Tak apalah hadrat tu masalah fiqh. Tapi hak ni salah satu pendapat kata tidak boleh. Kena pakai ihram juga. Jadi bukan benar lah orang Arab kalau pakai hak ni kan. Yang kedua boleh. Tak apa. Hak jenis berulang hak orang tempat duduk situ dah. Sebab kita lagi duduk situ bulan tu kena pakai ihram sama. Mula-mula tu dia pakai ihram ni ataupun kena buat umrah. Kena muhrim sama baru boleh tawaf kan. Berat lagi tu. Yang ketiga, membezakan antara orang di dalam miqat dan di luar miqat. Barang siapa di luar miqat, mana dia duduk di luar kawasan miqat, dia nak masuk dia kena niat di miqat. Maka tidak boleh baginya melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Sedangkan orang yang berada dalam miqat, dalam miqat ni maksud dia nya antara Masjid Haram dengan tempat dia duduk tu
Dia duduk tengah tu. Miqat sini, masjid sini dia duduk tengah. Tu makna dalam miqat tu dia tak payah berihram. Tapi kalau duduk alif belakang pada miqat, dia nak mari masjid kena lalu ke miqat, dia kena berihram. Tu pendapat yang ketiga. Enggak ihramnya ada jaraknya tak kira lah. Kalau miqat yang paling dekat, kau kebetulan duduk miqat paling dekat, tapi duduk alif sana. Kalau mengikut pendapat ketiga, nak mari ke Masjid Haram, dia kena berihram. Jadi hak mana hak jumhur ulama pakainya? Hak kedua tadi harus boleh. Maka hukumnya sama dengan penduduk Mekah. Ni kalau orang duduk dalam miqat bukan luar miqat. Pendapat terakhir ini dinukil oleh Imam Abu Hanifah. Sedangkan kedua pendapat pertama berasal daripada Syafi'i, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tak apa hadirin, ini masalah fiqh. Betapa Allah ni bila dia nak beri nilai pada makhluk yang dia cipta, maka akan berlaku. Akan berlaku. Tak sedar ayat hukum mana pun. Manusia tak boleh nak lawan. Inilah orang panggil Tuhan secara rububiyah. Okey, ana berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mula-mula ibadat Islam, baik ada menghadap ke kiblat dia tu ke Masjid Al-Aqsa dulu. Lepas tu kadang-kadang orang tak ada menghadap pada Masjid Al-Haram. Apa hikmah ni? Cuba tanya Alamah AI tu nah. Dia kau yang tujuh ke apa? Dia sebenarnya ni dalam fiqh sirah dia ada sebut. Banyaklah. Sebenarnya banyak. Kita pun baru lepas bincang di masjid itu tu. Kalau hari itu dia buat lengkap boleh tengok. Antaranya sebenarnya nak uji umat Islam dan orang yang dakwah Islam. Itu salah satu nak uji. Sebab ni begini. Antaranya hikmah dia ni sebab benda ni berlaku di Madinah ni. Dah masa duduk Mekah dia tak. Maksud duduk Mekah tu memang ngadap ke Baitul Muqaddas kan. Pergi ke Madinah pun mereka awal sana lagi. Selepas pada tu ayat tahwil kiblat. Baik tak apalah rekah dia nya. Hikmah di antara ulama sebutnya nak menguji keimanan umat Islam. Ngepek ke tidak? Orang Islam terima, orang mukmin terima dengan seadanya. Supaya muka Tuhan suruh, supaya tak ada. Supaya Tuhan suruh kita, supaya. Supaya kita taat pada lain, tak ada masalah. Tak timbul isu. Hak timbul isu siapa? Yahudi. Tengok dia kata, ini keputusan politik. Ada dah perangai tu dulu pun. Ini keputusan politik. Apa ni? Nak tak suwi nampak kelebihan kita Yahudi. Tak ngadak kiblat kita. Pada itulah kiblat Nabi dulu juga tu. Tengok dia kembali semula ke Kaabah tu. Semula ni kerana politik. Nak menarik sokongan. Tak nak suara sokong dia. Nak ayat dia. Ada lagi semua. Maknanya dia tak terima. Dia kritik Nabi. Dengan pelbagai provokasi dia buat. Popot. Musyrikin Mekah pula. Tengok Muhammad. Tengok tu. Maknanya dia kembali semula pada ajaran yang betul. Popot musyrikin Mekah kata pula. Baru tahu kita ayat dah dulu. Tapi macam-macam dia kata. Kalau kita lalu ni kan, tengok tu. Lepas jenis muka tak malu. Dah dulu pindah. Lepas tu mari kau ni pula. Puak munafik kata mana? Munafik ni tunggu tak tafagan ni, buat bagi tafagan ni tengok. Tengok Muhammad tak tetap pribadi, tak tetap. Kada gini. Macam-macam. Jadi kita tengok yang tak bersungguh dia terima orang beriman saja. Allah nak uji. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak menzahirkan orang-orang munafik, kalau kata siapa Nabi, dia boleh ikut dia. Dia boleh terima dia. Rupanya dia tak terima. Itu maknanya semakin terdedah kenifakan dia tu. Itu antara yang disebut. Yang ketiga, dia nak kembali semula kepada ajaran Hanifiyah. Hanifiyah lah Nabi Ibrahim tu. Itu antaranya lah. Tengok dalam Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid Fiqh Sirah itu. Menghadap ke masjid tu apabila nak masuk, Nabi masuk. Tapi sebelum tu Nabi sembahyang ada ke masjid Al-Haram kan? Ada. Dia gini, Masjid Al-Aqsa. Dia gini. Itu berlaku tahwil ni daripada Masjid Al-Aqsa kembali pada pergi pada Kaabah. Dia gini dulu ni sebenarnya. Asal tu iyalah dia gini sebenarnya masa duduk di Mekah tu sebenarnya Nabi dia ngadap Masjid Al-Aqsa dah, cuma Nabi boleh buat gini. Katakanlah ni Masjid Al-Aqsa, Nabi akan semayang ini. Jadi kira-kiranya ngadap ke Baitul Maqdis, tetapi Kaabah jadi duduk tengah. Boleh buat masa duduk Mekah. Jadi zahir nampak macam ngadap Kaabah lah. Boleh buat, tapi bila pergi ke Madinah tak boleh buat lagi tu. Tak boleh dah nak ngadap Mekah. Kalau ngadap Mekah kan Baitul Maqdis ada hal ini. Tapi masa duduk Mekah boleh ngadap ke tu. Jadi di situ
Jadi Nabi ni akak-akak kepala duk mendongak ke langit dalam Quran sebut tu maknanya Nabi no. Dia menghadap kepada Baitullahil Haram. Hak tu Nabi no. Sebab itulah Nabi Ibrahim. Hak tu sebenarnya. Lepas tu hak yang kelima lah, tadi keempat capuk sana, yang keempat yang kelima dia panggil hak tu tamarun untuk ujian. Nak uji ketaatan tu setara mana. Sebabnya kalau sistem, kalau kita ambil sistem bernegara, kalau dalam konteks kita Malaysia dia boleh hilang undi tu. Kira-kira ni kita bercakap dalam konteks tu. Maknanya Nabi akan hilang sokongan tu. Kalau boleh ada orang, kalau kita nak kata segi politik, maknanya orang mula mengkritik Nabi, tidak sokong Nabi. Kalau dalam konteks kita Malaysia boleh hilang sokongan politik lah. Tapi Nabi tetap juga. Sebab apa? Ni perintah tu. Tu ujian tu. Ujian tu. Sebab tu dalam kitab tu sebut maknanya kita dalam menegakkan hukum Allah, jangan kita peduli pada orang yang mencela. Bila hukum Allah kena tegakkan. Tapi masalah dalam dunia demokrasi, sistem pilihan kita ni tak boleh lah. Kadang-kadang tak boleh nak buat apa-apa. Takut kalah pilihan raya. Kalau dia nak buat, dia tunggu lepas pilihan raya. Kat pilihan raya dia ajah balik pula. Sebab apa tu? Gitu. Tapi hani mendidik kita tak ambil kira semua. Sebab apa tu? Perintah daripada Allah. Uji dia tu. Gitulah.